Kejap. Yang tengah tengok video ni mesti ramai yang senyum kan? Sebab dividen SB dah masuk. Alhamdulillah. 5.75% untuk tahun ini. Itu satu nikmat, satu rezeki yang kita patut syukuri. Save, tengok sampai habis. Ini soalan penting Lepas ni, apa langkah seterusnya? Takkanlah kita nak enjoy sampai habis saja, betul tak? Tak salah kalau nak guna sebahagian untuk reward diri, tidak. Cuma kena ingat, alright, simpanan untuk masa depan. Keperluan harian dan kehendak boleh guna duit tunai yang sedia ada je. Tapi untuk simpanan jangka panjang, kena ada strategi. Cadangan saya, alihkan sebahagian dividen ASB atau simpanan ASB kepada bentuk emas seperti ini. Sebab apa? Sebab apa emas? Sebab tahun 2025 saja, harga emas telah meningkat lebih 60%. Kalau awal tahun hari itu simpan RM10,000 dalam bentuk emas, hari ini nilai dia dah melebihi RM16,000 dah. Yes! Itu bukan teori tau. Itu data harga sebenar. Ini bukan perbandingan, saya ulang ini bukan perbandingan ASB maupun emas. Dua-dua ni baik. ASB sesuai untuk jangka pendek dan kecairan tunai. Emas pula sesuai untuk simpanan jangka masa panjang dan lindung nilai inflasi. Berbelit lidah saya. Secara purata dalam tempoh 20 tahun ni, harga emas naik sekitar 10% setahun. Ada tahun naik perlahan, ada tahun naik laju. Tapi tahun lepas saja emas naik lebih 60%. Itu bonus, bukan jangkaan tetap. Inflasi, ringkasnya, inflasi ni maksud dia kuasa beli duit makin susut. RM10,000 hari ni tak sama nilainya dengan RM10,000 5 atau 10 tahun akan datang. Sebab itu, duit kertas ni perlu dilindungi dengan aset nilainya yang mudah berkembang. Itulah sebabnya saya sendiri alihkan sebahagian simpanan saya sebelum ni kepada emas seperti ni. Bukan sebab ASB tak bagus, tidak. Tapi sebab instrumen ada fungsi masing-masing. Ni, kena pandai susun. Jadi nak tak? Jom, saya bantu buka akaun emas secara percuma dan boleh mula tabung emas serendah RM100 sahaja melalui akaun Gap Gold Accumulation Program. Rujuk pin video untuk 4 langkah daftar. Saya guide sampai faham. Jom kumpul emas 1 kg.